Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara mohon bantuan sumbangan tunai rahmah STR bagi akaun yang baru untuk tahun 2026. Sebelum ini kita menggunakan sistem lama, sekarang STR dah tukar ke sistem baru. So boleh tengok video yang ni untuk cara-caranya. Okey, sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula macam biasalah kita buat carian STR dekat Google dalam telefon kita. Kita type je sumbangan tunai rahmah. Lepas tu kita pilih yang ni. Seterusnya keluar macam ni, log masuk ke akaun hanya boleh dilakukan menggunakan log masuk sedia ada bermula 15 Oktober 2005. So yang ni kita klik tutup je sebab kita nak buka akaun yang baru. Seterusnya keluar paparan macam ni. So kita baca dulu dekat sini. Ada bagi tahu tempoh permohonan baru adalah sepanjang tahun bermula 13 Oktober 2025. Dekat sini juga ada bagi tahu kepada sesiapa yang belum kemaskini STR 3 tahun berturut-turut perlu kemaskini permohonan STR 2026. So dekat paparan ni untuk permohonan baru kita klik dekat bahagian ini, permohonan baru. Seterusnya keluar paparan pengesahan permohonan baru ini. So dekat sini kita boleh pilih untuk meneruskan permohonan baru ataupun menggunakan My Digital ID untuk buat permohonan. So dekat sini Cik Ya klik ya, teruskan. Tapi jika kita nak guna My Digital ID, kita klik yang bahagian bawah ni. Seterusnya kita dibawa ke paparan ni. Dekat sini untuk permohonan baru kita perlu lengkapkan 3 step di atas ni. Permohonan, pewaris dan juga pengesahan. Dekat sini juga sistem dah bagi tahu bahawa kita perlu upload dokumen sokongan. Tapi jika kita tak nak upload, kita boleh je hantar dokumen tersebut ke pejabat LHDN yang berdekatan dalam tempoh 7 hari selepas permohonan bagi tujuan pemprosesan permohonan. So dekat bawah ni kita perlu masukkan nombor MyCard kita. Lepas tu kita klik semak. Lepas tu secara automatik akan keluar nama, umur, jantina kita dekat bahagian bawah ni. Seterusnya kita perlu isi semua maklumat yang diminta, terutamanya yang bertanda star merah dekat sini. Dekat sini kita masukkan nombor telefon kita. Seterusnya kita masukkan pekerjaan kita. Kita klik je dekat sini, kemudian keluar pilihan ni. So kita pilihlah bidang mana pekerjaan kita. Jika tak bekerja, kita klik je tidak bekerja. Untuk status perkahwinan ni kita perlu klik dekat sini dan kita perlu pilih status perkahwinan kita. Jika dah kahwin, kita perlu upload dokumen sokongan. Tetapi jika kita nak upload, kita boleh je hantar dokumen tersebut ke pejabat LHDN yang berhampiran dengan kita dalam tempoh 7 hari selepas permohonan. Lepas tu kita perlu isi butiran tarikh perkahwinan. Seterusnya kita perlu masukkan alamat rumah, postcode, bandar dan juga negeri. Lepas tu kita perlu masukkan nama bank dan nombor akaun bank. Yang ni penting ya sebabnya nanti duit bantuan akan dimasukkan ke dalam akaun ini. Sila pastikan nombor akaun dan nama bank adalah betul dan aktif ya. Lepas tu kita perlu masukkan juga alamat email kita dekat bahagian bawah ni. Yang ni pun penting juga ya sebabnya nanti maklumat macam nombor PIN atau apa akan dihantar berdasarkan alamat email ini. Bila dah siap isi semuanya, kita klik teruskan. Seterusnya kita diminta untuk isi maklumat berkaitan pasangan kita, terutamanya yang bertanda star merah ni. Dekat sini pun ada peringatan juga, sila baca. Lepas tu kita masukkan jenis pengenalan dekat bahagian sini. Kita klik dekat sini, lepas tu kita pilih MyCard. Seterusnya kita masukkan nombor kad pengenalan pasangan kita dekat bahagian bawah ni. Lepas tu kita klik semak. Secara automatik maklumat pasangan kita akan diisi. So dekat sini kita masukkan maklumat yang tidak diisi lagi seperti nombor telefon, pekerjaan, nama bank dan juga nombor akaun bank. Bila dah siap isi semuanya, kita klik teruskan.
Seterusnya, kita juga perlu isi semua butiran maklumat anak jagaan kita. Kita isi satu-satu, kemudian kita klik simpan. So, dia akan keluar senarai jagaan kita dekat bahagian bawah ni. Kita isilah semua maklumat anak kita. Bila dah siap isi semuanya, kita klik teruskan. Seterusnya, di bahagian dokumen sokongan ni, kita perlu muat naik semua dokumen yang diminta seperti CJ perkahwinan, pengesahan pasangan, pengesahan status pelajar anak dan juga CJ lahir. So, kita klik dekat sini, kemudian keluar pilihan ni, kita pilihlah dokumen apa yang kita nak hantar. Contohnya macam Cik Ia ni pilih CJ perkahwinan. Lepas tu, kita klik dekat sini untuk kita muat naik dokumen daripada galeri telefon kita. Bila dah siap semuanya, dia akan keluar senarai dokumen macam dekat bahagian bawah ni. So, bila dah selesai upload semua dokumen yang kita nak, kita klik je teruskan. Seterusnya, kita perlu isi butiran maklumat waris. Maklumat yang bertanda star merah ni kita wajib isi ya. Bila dah selesai isi semua maklumat yang diminta tadi, kita klik pada bahagian teruskan. Seterusnya, kita juga dibawa ke bahagian pengesahan ini. Dekat sini, kita perlu salin semula captcha yang diberi dekat bahagian bawah ni. Lepas tu, kita klik pada sahkan captcha. Seterusnya, kita kena tik dekat bahagian kotak kecil ni. Kemudian, kita klik pada bahagian hantar. Maka selesailah permohonan kita tadi. Dekat sini perlu diingatkan, kita perlu membuat pengesahan di pejabat LHDN yang berdekatan dengan kita sekiranya kita tidak boleh muat naik dokumen sokongan secara online. Itu sahaja perkongsian Cik Ia kali ini.